Jom sertai cabaran cepat hari ini. Sebut 5 bunyi fonik dengan anak anda. Ramai anak dah kenal huruf, tapi keliru sebab tak kenal bunyi huruf yang sebenar. Belajar bunyi dulu, baru senang gabung perkataan. Saya bagi anda 5 bunyi pertama yang anak mudah kuasai. A seperti api. I seperti ikan. U seperti ular. Seperti mama. B seperti bola. Cuba sebut bunyi ni dengan anak. Bukan nama huruf, tapi bunyi. Anak yang biasa dengan bunyi, lebih cepat gabung bunyi, baca perkataan dan rasa seronok nak belajar. Tag saya bila anda buat challenge ni. Follow untuk lebih banyak tips fonik harian dan klik link di bio untuk dapatkan panduan free.